Pada 26 Mei 2025, perarakan kemenangan Liverpool FC bagi meraihkan kejuaraan Liga Perdana Inggeris ke-20 bertukar tragedi apabila sebuah kenderaan melanggar orang ramai di Water Street, Liverpool. Insiden ini mencederakan 65 individu termasuk 4 kanak-kanak dan mencetuskan kebimbangan serta simpati dari seluruh dunia bola sepak. Latar belakang kejayaan ke-20 Liverpool. Musim 2024-2025 menyaksikan Liverpool FC merangkul kejuaraan EPL ke-20 mereka, menyamai rekod Manchester United di bawah bimbingan pengurus Arne Slot. The Reds menamatkan musim dengan kelebihan 11 mata di hadapan Arsenal selepas seri menentang Crystal Palace dalam perlawanan terakhir. Kejayaan ini diraihkan dengan perarakan sejauh 15 km yang bermula dari Elton Maze dan berakhir di The Strand, menarik kehadiran lebih sejuta penonton. Kronologi insiden. Sekitar jam 6 petang waktu tempatan, sebuah kenderaan Ford Galaxy berwarna kelabu dipandu oleh seorang lelaki berusia 53 tahun dari West Derby melanggar sekumpulan orang ramai di Water Street hanya 10 minit selepas bas perarakan pasukan melalui kawasan tersebut. Saksi melaporkan pemandu tersebut bertengkar dengan pejalan kaki sebelum memecut dan melanggar orang ramai. Kenderaan tersebut kemudian berhenti, namun apabila orang ramai cuba menghampirinya, pemandu itu memecut semula dan melanggar lebih ramai individu. 4 individu termasuk seorang kanak-kanak terperangkap di bawah kenderaan dan diselamatkan oleh pasukan bomba. Seorang paramedik berbasikal turut dilanggar tetapi tidak mengalami kecederaan serius. Secara keseluruhan, 50 orang dikejarkan ke hospital, manakala 11 daripadanya masih dirawat dalam keadaan stabil. Siasatan polis. Pihak polis menahan pemandu tersebut di lokasi kejadian dan tuduhan cubaan membunuh, pemanduan berbahaya dan memandu di bawah pengaruh dadah. Merseyside Polis mengesahkan bahawa insiden ini tidak berkaitan dengan keganasan kerana tiada motif politik, agama atau ideologi yang dikenal pasti. Siasatan awal mendapati pemandu tersebut memasuki kawasan yang ditutup dengan mengikuti sebuah ambulans yang sedang bertindak balas terhadap kecemasan, memanfaatkan pembukaan sementara sekatan jalan. Pihak berkuasa kini sedang meneliti rakaman CCTV untuk memahami pergerakan pemandu sebelum insiden berlaku. Reaksi awam dan komuniti bola sepak. Liverpool FC mengeluarkan kenyataan menyatakan rasa sedih dan simpati mereka kepada mangsa dan keluarga yang terlibat. Mereka juga menangguhkan semua perayaan dalaman kelab sebagai tanda hormat. Perdana Menteri UK Sir Keir Starmer menyatakan bahawa seluruh negara berdiri bersama Liverpool dalam menghadapi tragedi ini. Raja Charles III turut menyampaikan rasa terkejut dan terima kasih kepada perkhidmatan kecemasan atas tindakan pantas mereka. Tokoh bola sepak seperti Sir Kenny Dalglish dan Jamie Carragher serta kelab-kelab seperti Tottenham, Arsenal, Feyenoord dan Lyon turut menyampaikan ucapan takziah dan sokongan mereka kepada mangsa komuniti Liverpool. Implikasi dan langkah seterusnya. Insiden ini menimbulkan persoalan mengenai keselamatan semasa acara besar-besaran. Pihak berkuasa tempatan dan penganjur acara dijangka akan menilai semula protokol keselamatan untuk memastikan kejayaan serupa tidak berulang. Sementara itu, komuniti Liverpool menunjukkan solidariti mereka dengan mengadakan virgil dan mengumpul dana untuk membantu mangsa yang terjejas. Hospital Royal Liverpool University membatalkan tindakan mogok yang dirancang sebagai tanda hormat kepada mangsa dan untuk memastikan perkhidmatan kesihatan tidak terganggu. Perarakan kemenangan yang sepatutnya menjadi simbol kejayaan dan kegembiraan bagi Liverpool FC dan penyokongnya bertukar menjadi tragedi yang menyayat hati. Namun, semangat kebersamaan dan sokongan daripada komuniti tempatan dan antarabangsa menunjukkan kekuatan dan ketabahan Liverpool dalam menghadapi dugaan. Apa pendapat korang tentang berita ini? Kita sama-sama doakan moga semua mangsa yang terlibat mendapat pembelaan yang sepatutnya dan rawatan yang sepatutnya serta kepada pesalah
moga dikenakan satu balasan yang setimpal dengan kesalahan yang dia lakukan. Apapun, sama-sama kita terus menyokong Liverpool FC. You will never walk alone.